hisap rokok dan vape, ada 7 hadiah percuma yang akan korang dapat. Mana mau ya, cikgu? Iya, betul. Tak percaya? Ha? Apa cikgu ni? Benda ni kan bahaya. Takkan dapat hadiah, cikgu? Iya, hadiah yang pertama, Kerosakan organ dalaman. Hadiah seterusnya, cikgu? 2, 3, 4, 5. Gangguan pada usus dan perut. Kegagalan pernafasan. Penyakit asma. Dan jaga-jaga penyakit kanser. Ayo, hadiah apa macam tu? Itulah nak hadiah sangat. Kata 7, 5, 5. Hadiah ke-6 lagi best tau. Nak tahu? Alamak, takut pula nak dengar. Apa nak ditakutkan? Setakat membunuh sel otak, paru-paru dan kulit je. Alamak, bahayanya. Hadiah yang ke-7 lagi best tau. Mengalami iritasi, mata, tekak dan saluran pernafasan. Macam nak tak hadiah tu? Tak saya. Tak nak. Bahaya juga rokok dan vape ni. Mau tak bahaya? Habis rosak badan kita. Apa yang best rokok dengan vape tu? Dah, udahlah busuk bau kepala pula tu. Kita kena buat sesuatu ni. Jom tanya Cikgu Anita. Tu cikgu. Apa yang kita perlu buat dekat sekolah ni? Kamu. Secara kebetulan, Cikgu Anita ada poster vape dan rokok ni. Apa kata kita pergi tampal ke kelas-kelas? Oh, yailah hadiah yang cikgu cakap tadi tu. Layan, jom kita pergi tampal ke kelas-kelas tanda kita ambil peduli. Jangan! Apa kamu ni? Gurau je. Guru besar, cakaplah sikit. Tanpa rokok, tanpa vape. Senyap!